Nak gandakan pahala dengan cara paling mudah. Di Masjidil Haram, amalan kecil pun dapat pahala luar biasa. Jom kita tengok 3 amalan yang sangat mudah tapi ganjarannya berlipat ganda. Yang pertama, solat 1 kali, pahala 100,000 kali. Bayangkan satu solat di Masjidil Haram bersamaan 100,000 kali solat di tempat lain. Kalau solat 5 waktu sehari, seolah-olah kita solat 500,000 kali. Kedua, baca Al-Quran di Masjidil Haram. Setiap huruf dalam Al-Quran ada pahala. Tapi di Masjidil Haram, gandaan pahala itu Allah sahaja yang tahu. Tak mampu baca banyak, cukup 1 muka sehari. Pahalanya tetap luar biasa. Ketiga, bersedekah. Sekecil apapun bernilai besar. Bagi makan dan belanja air untuk jemaah lain atau dermakan sedikit uang di tabung masjid. Jangan pandang kecil sebab setiap sedekah di sini Allah gandakan berkali-kali. Nampak mudah kan? Tapi inilah antara rahsia rezeki dan keberkatan yang ramai tak ambil peluang. Semoga bermanfaat.